Saya selalu pesan pada orang perempuan, jangan sampai suami mengeluarkan kata-kata, macam mana kata-kata dia lembut, tapi sangat bahaya. Sangat bahaya. Apa dia kata? Tak apalah, ikut awak je lah. Tak apalah, ikut awak je lah. Itu bermaksud dia dah fed up bagi nasihat. Dia dah fed up bagi cadangan. Dia tak mau isteri dia berdosa, sebab setiap kali bagi cadangan, isteri dia akan bagi cadangan lain. Cadangan tidak ditutup. Tuan, kalau mesyuarat cadangan ditutup. Dia bagi cadangan, isteri dia bagi 3 cadangan lagi. Maka akhirnya dia kata, tak apalah, ikut awak je lah. Dan dalam hati dia esok dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, kita suami, ada sesuatu yang boleh kita sabar dengan isteri kita, sabar je, tak payah cakap, diam. Kenapa? Sebab kita pun ada kelemahan. Dah selesai.